Fenomena El Nino memberi kesan besar kepada sektor pertanian negara, khususnya pertanian bekalan makanan. Cuaca panas dan kering menyebabkan sumber air berkurangan sekaligus menjejaskan aktiviti pertanian. Jadi kalau kita boleh rumuskan bahawa apabila sumber air berkurangan, dia akan menjejaskan kepada semua ekosistem ataupun aktiviti pertanian sepanjang rantaian. Bukan sahaja kita bercakap tentang rantaian bekalan makanan ini bermula di peringkat penanaman, pengeluaran, penuaian, logistik, pemasaran dan sebagainya. Dan semua ini akan berkait rapat dengan keadaan tadi. Menurutnya, kerajaan telah mengambil pelbagai langkah mitigasi bagi mengurangkan impak termasuk penubuhan jawatan kuasa bencana di pelbagai peringkat untuk memantau situasi.